Salam semua, terima kasih menonton video ini. Hari ini saya nak kongsi sudut paling penting dalam saham yang ramai orang tak buat. Melabur bukan tentang berapa banyak transaksi, tetapi berapa banyak keputusan yang betul. Bila anda beli saham, anda membeli syarikat bukan cerita orang. Strategi bukan modal penuh hanya tabiat. Pelabur sebenar kurang 1% sebab mereka pilih masa, bukan pilih bising. Anda tak perlu tahu semua industri untuk mula. Cukup tahu syarikat yang anda pilih dan logik wang yang mereka hasilkan. Kadang orang tak tahu pun masih boleh untung. Itu market yang kadang bagi bonus. Tetapi bonus bukan strategi. Yang ubah wang anda bukan trade setiap hari, tetapi peluang besar yang jarang datang. Ia seperti 20 keputusan penting dalam hidup anda. Bila masa tidak sesuai, exit. Itu juga keputusan betul. Bila masa jelas, masuk. Itu juga keputusan betul. Budaya syarikat yang baik akan membawa arah betul. Tetapi budaya buruk tidak boleh diselamatkan oleh pengurusan. Zaman I bermula, short trade makin sukar. Tetapi I tidak boleh memusnahkan orang yang memilih disiplin jangka panjang. Semua orang akan salah. Yang penting bukan betul sekali, yang penting bukan salah sampai akhir. Dalam saham, anda bukan berlawan dengan genius. Anda berlawan dengan masa dan disiplin sendiri. Pelajaran paling asas untuk buat duit, belajar cara untuk terus belajar.